Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat kita jumpa lagi di kebun. Di kebun kali ni sebenarnya saya nak membuat satu video yang agak ringkas. Saya nak tengok kunyit yang saya tanam dulu sebelum ni. Nampak di situ dah mula. Dia dah layu, yang lama ni layu, dia tumbuh yang baru. Saya rasa dah di sini. Ni dah di sini. So untuk kita nak tengok dah dia punya macam mana kan. Ni antara kunyit tua Yang ni pun ada kunyit ni. Ni pun kunyit tua ni. Tapi saya belum bercadang untuk semai. Sebab saya nampak di situ ada lagi sedang membesar Ni mungkin isinya akan lebih banyak lah ni. Sebab kalau tengok di sini dia dah ada hasil. Dah ada kan. So tak perlu, kita biarkan dulu lah. Belum ada keperluan untuk saya gunakan. Saya nampak di sini, saya rasa boleh disemai semula. So saya akan semai ke bekas yang atas tanah ataupun dekat sini. Dekat sini boleh saya rasa. Sebab tanaman lada ni saya rasa belum masanya. Mungkin lah, saya ingat saya buat ni dululah. Kat sini 1, 2. Okey, alhamdulillah dapat saya pindahkan 2 yang saya keluarkan daripada polybag tadi. Sangkakan ada isi, rupanya kurang isi. So saya pindahkan ke sini balik lah, ke polybag balik Sebenarnya ada lagi ruang kat sini. Pada mulanya saya rancang nak letak pokok lada. Tapi tanaman pokok lada ni agak sensitif Tinggal 3 ni tengah berbunga lah. Ada buah dia. Ada 1 buah kat situ kan. Ni segar lah sikit lah. Tapi buah dia kurang elok. Mungkin cuaca panas. Yang ni dalam tayar ni sebenarnya dia tanah je lepas ke bawah tu. Patutnya saya buat macam tu. Nanti saya pindahkan. Ni sajalah yang di kebun yang hidup. Tapi insyaAllah lah pada sementara nak tunggu benih lada tumbuh yang baru, saya akan tanam lah tanaman sampingan lain seperti sayur ni, sayur halia dan juga kunyit. Tapi saya rasa syukurlah semaian pada sebelum ni kunyit halia halia dah tumbuh. Ni 1, 2, ni 3 sebab daunnya keras sikit. Ini rancaman dia. Ini sekitar pukul 7 saya buat rakaman. Ni dia muncul dia. So cara terbaik lah, saya akan musnahkan lah. Okey, insyaAllah lah saya rasa memadai lah untuk rakaman ringkas video pada kali ni. Sebab saya rasa dah pukul 7 ni sesuai untuk saya bersedia untuk pulang. Itu sajalah perkongsian untuk kali ini. Mudah-mudahan perkongsian yang ringkas ini memberikan manfaat dan pengajaran untuk kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.